kasyaf dalam masyarakat kita ni ialah biasanya ada pada orang-orang yang disangka wali, dia ni boleh baca isi hati kita. Itu biasa yang disebut dengan kasyaf. Boleh baca isi hati kita. Boleh baca apa yang kita sedang unsing, apa yang kita sedang fikir, apa yang dah kita buat semalam, apa yang dah kita lalui daripada beberapa hari sebelum datang jumpa dia. Yang sebenarnya benda-benda ni kasyaf jadi macam ni kurang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok dukun, bomok ataupun pawak yang terlibat dengan ilmu hitam, yang telah membuat hubungan baik dengan jin yang jahat dan juga membuat hubungan baik dengan qarin kita. Sebab tu dia boleh beritahu kita pergi mana. Dia macam lebih kurang. Cuma yang di sini disebut sebagai karamah, yang di sini disebut sebagai ilmu sihir. Tapi bila mana dia ada benda yang sama, lalu dia dah bercampur, yang mana satu betul, yang mana satu tak betul, dia bercampur di antara keduanya. Bila mana bercampur, itulah yang menyebabkan orang jadi keliru, masyarakat jadi keliru. Yang tu yang menyebabkan tertipu. Dia ni betul ke wali Allah, ataupun dia ni sebenarnya pengamal ilmu-ilmu yang tak betul, ataupun ilmu hitam tersebut. Tapi mungkin perwatakannya seperti wali Allah. Mungkin ucapan-ucapan mantra yang dia sebut tu menggunakan mantra-mantra yang mirip kepada zikir-zikir yang dibaca oleh orang Islam, ataupun ayat-ayat Quran yang tak berapa jelas, lalu kita menyangka ia bahagian daripada amalan yang betul.